fanatik. Ghulu. Sebab tu Nabi dah pesan dah dulu. Nabi dah kata, hendaklah iyyakum halakal mutanatti'un, musnahlah golongan-golongan yang tanattu'. Tanattu' ni apa? Melampau-lampau. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti jejak langkah generasi sebelum daripada kalian. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga mereka masuk dalam lubang bak, kalian tetap akan mengikuti mereka. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ahumul yahud wan nasara, mereka itu adakah golongan Yahudi dengan Nasrani? Yakni golongan yang diikuti oleh manusia. Ikut sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kata Nabi, faman? Kalau selain daripada mereka, siapa lagi? Yakni mudah umat Islam akan mengikuti Yahudi dengan Nasrani. Benar kata Nabi di dalam hadis Tirmizi yang lain. Nabi menceritakan bagaimana umat Islam akan ikuti Yahudi walaupun sekiranya ada daripada kalangan Yahudi itu man ata ummahu alaniyatan fakana fi ummati man yasna'u dhalik. Sekiranya ada daripada kalangan Yahudi itu mendatangi ibunya, berzina dengan ibunya secara terbuka, open, akan ada daripada kalangan umatku melakukan hal yang sama, ikut Yahudi. Tadi Yahudi cara dia nak musnahkan manusia, dia ghulu. Mereka adalah bangsa yang ghulu, fanatik. Di zaman Nabi mereka menampakkan kefanatikan mereka. Mereka tak menerima, tak mengiktiraf Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Muhammad bukan daripada bangsa Israel. Nampak ghulu, fanatik. Sahabat-sahabat sekalian, maka dia nampak Ali orang sesuai. Sebab Ali Ahlul Bait. Dia nak bina doktrin ketaksuban kepada Ahlul Bait, kepada Ali, agar berpecah umat Islam. Apa dia buat? Apabila Ali nak menjatuhkan hukuman bakar kepada tukang sihir di zaman itu atas ijtihadnya, maka Abdullah ibn Sabah berkata, anta ilah, engkau Tuhan. Sebab yang Nabi sebut di dalam hadis, yang berhak menggunakan api adalah Tuhan bagi segala api, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Ali guna api untuk membakar, untuk membunuh, maka dia kata Ali itu adalah Tuhan. Dia berjaya dengan doktrinnya. Dia mula dulu seorang-seorang. Ali mencabar, Ali nak tangkap dia, Ali nak bunuh dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walau bagaimanapun ideologinya tersebar. Wujud golongan-golongan yang terus-menerus fanatik dan menjadi pelampau kepada Ahlul Bait. Mereka menggunakan beberapa pendekatan, modus operandi. Visi mereka, matlamat mereka adalah menghapuskan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Itu matlamat mereka. Misi-misi keji yang mereka lakukan. Pertama, mereka nak jadikan manusia ini ta'assub kepada Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi. Ta'assub, fanatik lebih-lebih. Kita kena ingat, yang paling mencintai Ahlul Bait adalah Ahlu Sunnah, bukan mereka. Kerana mereka melampaui batas. Nabi sendiri bersabda di dalam hadis, Nabi sendiri berkata, la tutruni kama atratin nasara al-masih Isa bin Maryam, innama ana abdullah wa rasuluh. Jangan kamu puja aku seperti mana Nasrani memuja Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan aku ini hanyalah rasulnya. Kalau Nabi sendiri tak bagi Nabi dipuja, apatah lagi orang lain. Nabi tak bagi kita bersikap lebih-lebihan. Berlebih-lebihan Nabi tak bagi. Jadi kita Ahlu Sunnah mencintai Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi. Bagaimana cara yang Nabi ajar didik kita. Takat tu saja. Lebih tak boleh. Kalau mereka salah, salah. Tak boleh kata mereka maksum. Tapi Syiah membawa pendekatan Ahlul Bait maksum, bebas daripada salah, bebas daripada silap, bebas daripada dosa. Tidak. Satu, pendekatan pada Ahlul Bait. Dia menggunakan pendekatan Ahlul Bait. Sebenarnya mereka bukan mencintai Ahlul Bait. Mereka terlibat dalam rancangan membunuh Husain. Syiah berbohong. Syiah adalah ajaran agama pembohongan. Sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana itu mereka datang dengan doktrin yang seterusnya, pendekatan, misi yang seterusnya. Misi dia nak buat apa pula? Nak menyebabkan orang dekat dengan Ahlul Bait. Bila kita dengar Ahlul Bait, kita akan mudah terpengaruh. Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, jom kita main dengar ni. Ni kaum keturunan Nabi ni, bagus ni, salah silah keturunan. Kita pun terpengaruh. Setelah itu dia akan pergi ke peringkat seterusnya. Misinya, apa yang dia buat? Meragu-ragukan sumber agama kita.
Meragu-ragukan sumber agama kita. Al-Quran, dia kata Quran yang ada pada sisi kita tak lengkap. Quran yang lebih lengkap adalah 17,000 ayat. Dia bawa perkataan dalam Al-Kulaini, dalam Usulul Kafi. Al-Kafi, rujukan hadis Syiah. Bawa mai. Ni 17,000 ayat ni. Ja'far As-Sadiq kata, Ja'far As-Sadiq ni kaum keluarga Nabi. Hadis dia ni kita kena ambil. Sedang Ja'far As-Sadiq berlepas diri daripada pendustaan dan pembohongan mereka. Jadi kita pun ragu, ya Allah betul lah Quran ni kita kecil ya. Kita pun mangkuk. Pergi percaya. Kemudian dia bawa mai, dia kata Sahih Bukhari kurang hadis-hadis Ali bin Abi Talib. Dalam kitab-kitab hadis ahli sunnah ni kurang hadis-hadis Ali. Di mana hadis Ali? Pasal apa? Bagaimana? Tanya soalan-soalan seperti kepada kita. Kita pun pipilah beli terjemahan Sahih Bukhari, pergi cari. Oh memang kurang hadis Ali ni, pasal apa ni? Maka dia kata Imam Bukhari tu nasibi. Imam Bukhari tu anti, benci kepada Ahlul Bait. Tuduh Al-Imamul Bukhari. Dia kata macam mana ni, cuba hang tengok Abu Hurairah. Macam mana Abu Hurairah ni boleh dikatakan periwayat hadis terbanyak? Macam mana hadis dia boleh banyak? Sedangkan dia ni bersahabat dengan Nabi 3 tahun sebelum kewafatan Nabi. Sedang Ali daripada kecil bersama-sama dengan Nabi. Pasal apa hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada hadis Ali dalam Sahih Bukhari? Kita pun, oh betul ya. Tadi duduk lagu tu ya. Mana. Kau memang kerot. Masih bawa Ustaz nak percaya lah. Betul ke? Mana? Dia kelentong kita lagu tu je. Memang dia bohong. Sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya lepas tu dia akan pergi ke modus operandi seterusnya. Membawa kita kepada meragukan kedudukan sahabat Nabi. Dia kata, bayangkan tengok. Memanglah Abu Bakar pergi teman Nabi dalam Gua Thur. Memanglah Umar kawan dengan Nabi. Tapi yang kena ingat, selepas Nabi wafat berapa ramai yang murtad daripada kalangan sahabat. Ini bukan aku kata. Hang buka Sahih Bukhari. Buka Sahih Muslim. Nabi sebut bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini akan berlumba-lumba dengan Nabi pergi minum meneguk air daripada telaga Al-Kautsar. Tapi bila mereka sampai dekat telaga Al-Kautsar, Allah jauhkan. Nabi menjerit. Nabi kata kepada Allah, Ashabi, ini sahabat aku. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah kewafatanmu. Ni Sahih Bukhari ni. Hang tengok, murtad ni sahabat Nabi. Bukan kita tak suka kepada Abu Bakar, bukan kita tak sayang kepada Umar, tak sayang kepada Uthman. Depa ni berkawan semua. Tapi bila murtad, tak boleh kita suka depa. Nampak? Kita pun bersyubhat habis dah kepada Umar. Buatlah cerita Umar sampai Yasir ni, a'udzubillah min fitanih. Moga-moga Allah menjauhkan kita daripada fitnahnya. Laknat Allah kepada perkataannya terhadap Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sampai dia boleh buat cerita Umar homoseks. Nampak? Kita boleh duduk diam lagi? Ini modus operandi mereka. Dan yang terbaru, mereka menggunakan modus operandi apa? Meramaikan orang-orang Iran, meramaikan orang-orang Syiah di negara-negara ahli sunnah. Ini modus operandi mereka. Sama ada dengan melalui perkahwinan, melalui pelajaran, melalui ekonomi, melalui kedutaan dan sebagainya. Antara yang paling top kahwinlah. Pasal mereka harus mut'ah. Kita pun apa lah, aku ni bukan apa Syiah ni, pasal dia bagus mut'ah ni. Zina. Itu zina. Mut'ah, sahabat-sahabat sekalian. Dia guna wanita-wanita dia, perempuan-perempuan dia kayak hidung macam kita. Orang-orang Parsi ni cantik-cantik, elok-elok. Orang lelaki dia handsome, kacak, macho. Benda ni Umar Al-Khattab sebut orang dia paling elok. Zaman Umar Al-Khattab ada asar daripada Umar. Orang lelaki di zaman Umar tu dia handsome tahap gaban. Dia handsome, sahabat-sahabat. Dia handsome. Rambut dia panjang. Jadi Umar panggil dia ramai tadi. Masalah hanya kehandsoman dia tu menyebabkan orang perempuan pun tengok dia, orang lelaki pun tengok. Orang tengok. Jadi Umar kata, hang boleh buat fitnah ni. Mai sini. Umar kata, dia cukok kepala. Dia kata, apa ni? Cukok kepala. Umar Amirul Mukminin. Umar kata, mana siapa berani cukok terus kepala. Botak. Bila botak ingat ke, tak handsome. Lagi handsome.
Ini bukan contoh betul. Kemudian Umar tak nampak cara lain melainkan kata Umar Al-Khattab, hamai sini hang kena berhijrah meninggalkan Hijaz. Hang pergi ke negeri Mawara'in Nahrain, negeri yang di belakang dua sungai. Sungai Tigris dan Furat, Parsi. Pasal apa? Pasal orang sana semua elok-elok. Jadi bila dia sampai sana orang tak tengoklah dia. Sebab ramai lagi orang yang elok, handsome dan cantik. Nampak kata orang Parsi ni, Persian ni orang elok-elok. Jadi mereka guna wanita-wanita mereka. Sebab tu antara punca sebab tersebarnya Syiah di negara-negara Afrika, mereka hantar pergi perempuan-perempuan yang cantik Parsi ni pergi sana. Orang mak hitam ni dapat perempuan Parsi ni, minta maaf saya bukan nak racist ke apa ke. Tak. Orang-orang yang berkulit hitam ni dapat perempuan wanita Parsi, melompatlah mereka. Nampak? Di sini pula di negara kita pula, wanita-wanita kita, orang perempuan kita, mak metua ni, menantu Iran, laki punya hidung mancung boleh gantung menyangkut. Allah, bangga. Kampung mana? Hutang Kandih ya. Kampung mana ni duduk mana? Changlun. Tapi menantu Iran. Mana tak syok. Dalam Changlun tu orang kenal menantu daripada handsome. Hati-hati. Mereka bermasukkan doktrin. Akhirnya wanita ini menjadi Syiah. Jadi ini yang bahaya. Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini. Okey, tu mukaddimah sejarah Syiah dan modus operandinya. Ringkas kata Syiah ni, yang ada atas muka bumi ni 3 jenis Syiah yang hari ini. Yang ada hari ini 3 jenis, 3 kecenderungan. Satu dia panggil Syiah Mufaddalah. Mufaddalah ni dia lebih kepada puji saja Ahlul Bait. Ahlul Bait ni bagus, baik dan sebagainya, baik. Dia mengiktiraf Abu Bakar, Umar, Osman. Tapi dia kata Ali lebih baik daripada mereka. Mereka ni bukan pelampau. Tapi mereka ni tetap bukan ahli sunnah. Mereka datang dengan nama Zaidiyah. Tapi mereka pada hari ni dah makin kurang. Dan kebanyakan orang kalau nak masuk Syiah ni, dia mula yang tu dulu. Lepas tu baru dia akan pergi ke peringkat yang kedua, iaitu Rafidah. Rafidah ni daripada perkataan Ar-Rafdu. Ar-Rafdu ni maksud dia tolak. Tolak siapa? Mereka ni tolak Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah, Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi, yakni mengkafirkan. Mereka adalah majoriti Syiah pada hari ini. Datang dengan nama Imamiyah Ithna Asyariyah, Imam 12. Datang dengan nama Ja'fariyah. Dalam negara kita daripada ada. Mereka memanfaatkan juga modus operandi mereka yang terkini, politik. Manfaatkan parti-parti politik yang mereka lihat boleh dijadikan sebagai platform untuk menyebarluaskan ideologi dan pemikiran mereka serta akidah mereka. Ini Syiah. Mereka pakai Ja'fariyah. Bila kita kata Ja'fariyah tak boleh. Oh, mazhab Ja'fari ni Azhar i'tiraf. Memang Imam Ja'far As-Sadiq Imam Ahli Sunnah. Dia tak pernah berakidah dengan akidah hampa pun. Nak tahu pasal Ja'far As-Sadiq, kita boleh kumpul perkataan-perkataan yang sahih daripada beliau. Tapi dulu ulama-ulama dulu sampai tak berani nak ambil perkataan Ja'far As-Sadiq, riwayat yang disandarkan kepada Ja'far As-Sadiq, kerana banyak sangat pemalsuan yang disandarkan kepadanya. Syiah memainkan peranan untuk menipu manusia. Mereka ini di Iran pada hari ini. Mereka ini di Lubnan dengan nama Hizbullah. Bukan Hizbullah, itu syaitan. Mereka ini berada dalam negara kita. Mula ada. Ini serius, bukan main-main. Mereka ini juga berada di Indonesia. Mereka ini juga berada di Bahrain. Di Syria, kelompok Syiah yang ketiga, iaitu dia panggil Syiah kecenderungannya Batiniyah. Batini. Di mana Syiah ni lagi melampau, lagi teruk. Yang kedua tadi Rafidah tadi ni, Imamiyah Ithna Asyari Imam 12 tadi ni pun dah kira sesat dan akidah mereka ini boleh terkeluar daripada Islam. Yang ketiga ni memang macam tu, keluar daripada Islam semacam. Tapi ini lebih teruk cara dia berfikir. Di antaranya datang dengan nama Duruz, Nusairiyah, Ismailiyah, Agha Khaniyah, yang pernah datang ke Malaysia, Agha Khan. Ada dalam kelompok yang kecil, tapi tak tahulah lah ni jadi lagu mana dah. Mereka ni sampai mengatakan bahawasanya Jibril mengantuk ketika menyampaikan wahyu, silap sampaikan kepada Muhammad, sepatutnya kepada Ali.
Ini akidah mereka. Dan mereka akan keterlaluan lebih melampau-lampau terhadap pemimpin mereka, bahkan sampai ke tahap menyembah. Cuba tengok orang sujud kepada gambar Bashar Assad. Sujud terus pada gambar dia. Mereka ni mempertuhankan imam-imam mereka lebih teruk. Dan kesimpulan dia, ketiga-tiga ni sahabat-sahabat sekalian, yang paling banyak yang nombor 2 Rafidah, imam 12, iaitu dia ni ramai di Iran dan di Iraq, Lebanon. Yang ni akidahnya, siapa berakidah seperti ini boleh kufur, boleh batalkan Islam. Ketiga, Batiniyah. Mereka ini minoriti sebenarnya, tapi mereka mula bangkit. Di Syria mereka adalah minoriti. Mereka hanya, saya difahamkan, dalam 20 hingga 30%. Tetapi oleh kerana pemimpin mereka cenderung kepada akidah ini, menyebabkan mereka berkuasa sampai ke hari ini. Duruz Nusairiyah. Yang ni pun akidahnya akidah kufur, bukan lagi akidah Islam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini golongan Syiah. Syiah bukan kita boleh main-main dengan mereka. Bukan kita boleh kata tak apa, duduk dekat dengan mereka, boleh sembang. Boleh nak sembang, nak bermuamalah sebagai manusia dengan manusia. Tapi sampai kita nak pergi berbincang, bermuzakarah dengan mereka, nak pergi menyertai majlis takrib, dekatkan dengan mereka, nak buat apa? Usaha-usaha telah dilakukan oleh Mustafa As-Sibai contohnya. Pi dah usaha dah dulu, pi ke Lebanon, kaji pasal Syiah, nak pergi buat. Dia sendiri tarik diri. Pasal apa tarik diri? Pasal mereka mengkafirkan sumber agama kita. Mereka kafirkan Abu Bakar, kafirkan Umar, kafirkan keturunan Umar. Sedangkan Abdullah ibnu Umar, anak Umar, antara sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak menghafal hadis. Aisyah isteri Nabi paling banyak meriwayatkan hadis daripada kalangan wanita. Kalau buang semua ni, kafir semua, sumber agama kita apa? Nak sembahyang lagu mana? Nampak? Itu modus operandi mereka. Jadi saya kira cukup dulu setakat tu sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita bertemu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat div jemputan kehormat di sini yang sudi memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama kongsi ilmu dengan sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi di dalam hadis, doa Nabi di dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berarti bermanfaat untuk diri kita, dan juga kita memanfaatkan ilmu itu untuk orang lain, yakni menyampaikan dan menyebarkannya. Jadi terlebih kurang saya mohon maaf, gurauan juga saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kerana